guys, welcome back to Lemon Jerry Channel. So kita jumpa lagi hari ini guys. Oke guys, hari ini kita nak review sedikit pasal barang-barang pancing. Dan ini saya beli rod dari China. Oke. Dan juga saya ada beli mata kail udang. Oke, yang ini local seller lah. Oke, kita nak review dulu. Tapi sebelum tu, kepada yang belum subscribe, like dan komen, boleh subscribe sekarang, okay? Agar channel saya ini lebih berkembang dan juga support saya. Terima kasih. Okay guys. Okay, sebelum lebih lanjut lagi, kita nak buka, kita nak unboxing ini. Okay, cuma saya berpesan sikitlah kepada kurier-kurier ni kan. Okey, ni saya sebut sini kan, saya gunakan perkhidmatan JNT Express. Ini pun JNT Express. Seperti yang anda lihat sekarang ni, okey tengok. Ini. Okey, saya nak pesanlah kepada adik-adik atau brother-brother kurier JNT, sama ada diorang bekerja di parcel hub ataupun nak hantar barang, agar biarlah kita bekerja secara amanah. Okey, amanah, jangan lempar-lempar barang. Tengok ni macam nak patah semua. Saya risau dalam ni patah ni. So saya doakan semoga tak patah. So kepada diorang buat kerja tu, kita tahu kita bayar sikit, tapi kita menggunakan perkhidmatan korang. So you all kena take responsibility untuk benda-benda macam ni. So jangan nak lempar barang customer. So please lah, please. Okay, doakan ni tak pecah. Dan ini pula sampai pagi tadi tak call saya, tak ada apa semua. Dia main lempar je depan pintu. Okay, dia masuk dalam pagar, baling je macam tu. At least you call, ada nombor telefon saya tinggalkan kat sini. You boleh call saya, cakap bang, barang saya letak dekat depan pintu. Okay fine, kalau saya tak dekat rumah. Ini tak ada, saya keluar pintu nak buang sampah, saya tengok ada plastik, ada parcel. Saya cakap janganlah main lempar kan, hantarlah betul-betul. Okay, itu nasihat saya tahu bukan semua yang buat macam ni, ada segelintir. Tapi saya just nak pesan lah on behalf of customer right. Okay, sekarang kita nak unboxing. Harap tak pecah lah. Okay, sebelum tu saya dah pegang tadi dalam ingat nak sanitize. Sanitize luar. Sekarang ni macam-macam guys. Kita sanitize dulu. Nanti kita cuci tangan. Ini dah spray dah. Ini sampai semalam, cuma tak unboxing lagi. Tunggu hari ni kita buat video. Okay, kita start buka. Sudah patah. Ini rod, nama dia Luya Ultralight Fishing Rod. Okay. Sangat, saya tengok hari tu dia sangat ringan dan sesuai untuk memancing udang galah. Udang galah. Okey, saya beli dua. Okey, satu ni harga dia RM30 ke RM35 macam tu. Ini dari mainland China. Okey, tak ada apa lah. Kita boleh let go. Okay guys, ada dua. Jom kita buka satu-satu. Ini Luya Ultralight Rod Fishing. So harganya taklah mahal macam Shimano, dia tu mahal lah. Tapi ni mampu bilik, so kita boleh. Okay.
Ni two piece, two pieces. So kita boleh lipat, nak bawa naik motor ke, nak bawa naik kereta, memang tak ada masalah, sangat ringan. Itu nama dia ultralight kan. Nanti kita tengok berapa dia punya length, berapa dia punya capacity, dia boleh naikkan tangkapan. Okay, kita bawah dulu. Dia punya sambungan. Sampai guys. Untuk. Okey. Okey, siap. Tulis besar-besar situ. Buat made in China. Okey. Tertulis kat sini Made Video X2. Dinamakan Luya Ultralight Fishing Rod. Okey, panjang dia yang saya tengok dekat description hari tu, yang saya beli ni adalah 1.68 meter. So bermaksud 168 cm. Sebab ada juga yang 1.8 meter kan, dengan 2.2 meter tak silap saya. Tu saya rasa panjang sangat kalau nak naik boat, susah sikit. Tapi kalau nak menebing udang, saya sarankan. Memang ni lah. Okey lah, berbaloi. Dia ada apa ni? Tempat kaitkan mata kail juga. Sorry, bukan mata kail. Kalau you all casting, boleh letakkan you punya poppers sangkut kat sini. Tapi kalau mata kail pun boleh, poppers. Tak ada tempat nak kaitkan. Ya, gitu. Ni nak ketatkan, kena buka ni. Okey, dia akan tarik tu. So kita letaklah reel kat sini. Sangat ringan lah. Serius, sangat ringan. Okey, kalau ikutkan description, ini pun 1.68. Dia boleh naikkan tangkapan sampai boleh naikkan 3 sampai 6 kilo. Tak sabar. Tunggu habis PKP kita try. Ni dia. 1.68 UL. Alamak, pusing boleh. Ya, susahlah. Okey. Ni dia punya panjang 168 UL. Okey, ultralight. Dia punya lure weight 3 hingga 10 gram. Sangat ringan lah. Dia punya ni memang ringan gila. 10 gram paling berat kan. Line dia boleh ni pakai 4 hingga 10 LB. Memang ringan gila. Serius. Sebelum ni saya beli jugalah, tapi taklah seringan ini. Satu lagi lah kita buka. Satu lagi kita buka. Harap dia tak pecah lah. Sebab dia punya kotak udah sengit lah. Satu set. Ada benda disimpan bawah. Dia bagi ni lah. Ni untuk free gift kot. Okay, thank you seller. Okay, yang ni pun sama juga. So nasib baik lah, tak pecah. Tak apa, masa saya tak patah. So ada dua ni. Ni kalau layan jenggo melantau, memang steam lah. Ada dua guys. Ada dua. Sebenarnya saya order lagi satu, tapi tunggulah video yang akan datang. Ada lagi dua rod yang lain. Kita cuba ni dulu. Okay. So ini sudah ready untuk turun.
Okay, dan next kita nak buka bungkusan ni juga. Okay, bungkusan ni seller dia sangat pantas, cepat. Okay, saya beli mata kail udang jenama Seahawk. Seahawk saiz nombor 3. Okay, dan masa tu saya tengok dia siapkan sekali dengan perambut. So maksudnya dia sudah ready use lah. Once you buka kat sungai, boleh terus pasang. Okay, dah boleh terus guna. Tak payah aku nak buat, korang nak buat, nak pasang perambut ke apa. Tapi tak apa, kita tengok perambut dia cantik ke tak. Okay, yang ni cuma berharga satu paket murah je, RM3.90. Saya try dulu 2 paket. Kenapa saya beli Seahawk ni? Itu saya nampak Isuzu. Isuzu. Dia mancing dekat ban kenal, dia gunakan mata kail udang jenama Seahawk ni. Okey, sebenarnya saya banyak koleksi mata kail. Saya try Buzen, saya try macam-macam lah. Saya memang kolektor mata kail ni, mata kail udang ni. Okey guys, tanpa buang masa, jom. Ini baru sampai tadi ni. Okey, tak ada apa. Settle kat bawah. Okey, dia punya bungkusan cantik. Thank you. Tak boleh buka. Ni tak silap saya dari mana lah, Selangor ke Negeri Sembilan. Tengok. Wah, Selangor. The Red Giant. Okay guys. Kita tolong kat sini. Bawah. Okay, Seahawk nombor 3, model DX888. Okay, DX888, speed biru, high carbon snail hook. Nombor 3. Dia, saya tengok hari tu ada nombor 2 dan nombor 3 je. So saya pakailah nombor 3. So nombor 3 tu sedang-sedang. Jenggot besar boleh makan, jenggi kecil boleh makan, udang speed kuning boleh makan. Okay, RM3.50 je. So total RM7 ni siap dengan perambut ni. Perambut dia haloi. Memang layan udang lah. Seahawk DX888. Okay, satu set ni ada 10 pieces. So you all boleh guna 2 perambut. Maksud saya asingkan lah, ataupun pakai satu perambut pun boleh. Okay, kita dah unboxing pun benda ni. Okay, dan kita rasa tak sabar untuk mencuba di Sungai Selangor, di mana-mana lah, Tanjung Karang ke, asalkan kita boleh mancing selepas PKP. Okey. So kalau korang nak beli, boleh dah beli ni. Saya beli dekat Shopee, semua dekat Shopee lah. Okey, boleh cuba, boleh try. Saya sih memang suka collection macam ni. Okey guys, kalau you all ada apa-apa nak komen ataupun pandangan, pendapat, kaki-kaki pancing, siapa sajalah, korang boleh komen kat bawah. Tanya pendapat ke, tanya pot ke. Saya bukan nak pemancing profesional. Okay, tapi takat mancing tu boleh lah, kita kongsi-kongsi ya guys. Okay, jangan lupa guys, tunggu video yang akan datang. Kita akan unboxing lagi satu lagi rod yang kita beli. Sampai jumpa lagi guys di video yang akan datang.